Assalamualaikum, selamat pagi. Kita nak cuba ubah kita punya content strategi lah. Konten apa yang kita nak letak dekat social media. Cuma saya takut konten IG tu dia nak kena pakai branding sikit ke ataupun okey je kalau kita buat pelik-pelik. Kalau ikut daripada Instagram, dia okey je. Dia punya konten pun, dia perlu ada brand tu. And IG pun sebenarnya kan lagi flexible. Dia macam sebenarnya Dr. Danny pun posting. Dia banyak types of posting. Dia ada feed, dia ada carousel. Jadi banyak type. Dia tak semestinya volume lah. Tapi kalau ikut bos, setiap hari. Sebab ada orang dia nak IG tu macam branding punya posting. TikTok tu ngarut-ngarut sikit tak apa. Boleh je tak ada video. Saya dah family lagi dengan punya proses dekat TikTok tu. Oh, kalau gambar slide-slide tu saya tahulah. Boleh je. So kalau ikut kita punya, ini guideline lah, ni semua tahu kot. Kita ada education, content, entertainment, promotion, inspire semua ni kan. Lepas tu bila saya tengok balik kita punya content, ini yang kita sekarang ni lah. So kita ada 5 jenis content yang, so yang keempat tu influencer review. So based on 5 yang kita dah buat ni, yang 3 atas ni memang kurang jadilah. Kita plan ni macam kita nak tukar sikit yang 3 atas ni. Entertainment, promotion sama je. Cuma kita nak tukar yang bahagian education dan juga bahagian entertainment ni. Yang A dengan yang C ni kita nak ubah sikit. Kita nak edit dia guna suara influencer. Video lama-lama pun tak apa, yang dia cerita pasal ambil voice over dia tu tapi overlaykan dengan video Sorry tanya, kiranya bukan suara dia lah, suara influencer. Betul sebab nak try juga suara-suara yang berlainan ni. Satu lagi sebab benda tu dah ada, tinggal nak edit je. Di samping selang-selikan dengan mungkin keluar muka influencer tu sikit ke. Tapi ni bahagian editing lah, memang heavy sikit lah editing, saya risau sikit lah. Yang kita nak test adalah kita punya hook dekat depan tu. Maknanya kita repurpose balik konten yang dah ada tu, kita edit balik, kita keluarkan balik, kita posting balik.